untuk auto hold ni sebenarnya memudahkan urusan driver semasa berhenti. Hai, Assalamualaikum. So untuk video kali ni Kak Ai nak share dekat korang sebenarnya apa fungsi auto hold brake pada Pro 2 Alza. Macam kita tahu untuk Pro 2 Alza Advance dia ada parking brake dan dia ada auto hold brake sebelah parking brake tu. Nanti Kak Ai akan tunjuk dekat korang. Cumanya kita nak tahulah sebenarnya apa fungsi auto hold brake ni pada Pro 2 Alza. Kalau nak tahu korang tengok video ni sampai habis, okey? Sekarang Kak Ai berada dalam kereta Pro 2 Alza Advance. So kita tengoklah dekat sini. Ini adalah gear, ni adalah parking brake dan ni adalah hold. Sebenarnya apa fungsi auto hold ni? Okey, untuk auto hold ni sebenarnya memudahkan urusan driver semasa berhenti. Dia kena kurang daripada 3 minit. Nak tahu macam mana cara penggunaan dia? Saya tunjuk. Untuk mengaktifkan auto hold brake ni wajib pakai seat belt. Okey, so Kak Ai dah pakai seat belt. Macam mana cara nak aktifkan auto hold brake ni? Korang tengok kereta dalam keadaan parking brake dan gear pun dalam keadaan P. Pergi ke gear D. Okey, ke gear D, turunkan parking brake and then korang tekan button ni untuk aktifkan hold. Dia naik dah sekali dengan tanda oren tu. Maksudnya kereta dalam keadaan berhentilah. So korang tengok gear masih kat D. Kak Ai lepas brake. Kak Ai lepas brake, kereta masih dalam keadaan hold dan tak bergerak. Korang boleh tengok kereta memang keadaan tak bergerak. Jadi kita tunggu anggaran dalam 3 minit lah. So kita tengok sini 2, 5, 4. Dalam 27 macam tu dia akan keluar macam notes lah, macam alert kat situ. Dia akan tukar sendiri kepada parking brake. 257 dah tu. 257 tak lama. Nampak tak tu? Dia tulis time limit press brake to keep brake hold. Kiranya untuk auto hold ni tamat dah lah, tamat dah tempoh dia. Jadi dia masuk sendiri kepada parking brake activate. Lepas tu brake hold deactivate. So kereta kita dalam keadaan parking brake. Dia akan masuk sendiri. Tengok sini, dekat meter tu pun ada. Alright, so itu adalah kebaikan salah satu features yang ada pada Pro 2 Alza. Benda ni memang memudahkan. Boleh ke tak berbaloi? Korang boleh komen. So kalau korang dapat sesuatu, boleh follow Kak Ai.